Minuman diet sihat, kopi. Sebab apa dia sihat? Sebab dia ada dua bahan utamanya, iaitu polifenol dan juga kafein. Polifenol ni adalah sejenis antioksidan yang sangat baik untuk badan kita, sebab badan kita ni dia terdedah kepada radikal-radikal bebas setiap hari yang menyebabkan berlakunya oxidative stress di dalam badan kita ni. Contohnya menyebabkan saluran darah kita jadi keras, dia merosakkan sel-sel badan kita. Jadi antioksidan ni dia boleh bantu nak mengawal oxidative stress yang berlaku tu. Yang kedua, kafein ni boleh stimulate central nervous system kita yang boleh membantu kita untuk fokus dan juga boost sedikit energi kepada badan. Jadi anda nak breakfast, sebenarnya kopi je dah cukup, tak perlu makan pun. Kalau anda buat AF, anda minum kopi je ke pagi, tak perlu sarapan. Sarapan nanti masa lunch tu. Dan kalau nak jadikan kopi ni lebih sihat, anda boleh tambah santan, MCT oil, butter. Santan, butter, MCT oil ni boleh tambah lagi energi kepada badan kita berbentuk ketone bodies. Macam hari ni saya buat kopi, tambah santan, tambah 99% dark chocolate dan juga stevia nak bagi manis. Semua bahan-bahan ni baik untuk kesihatan kita. Tapi kena ingat, jangan berlebihan. Satu gelas macam ni setiap pagi cukuplah, janganlah lebih-lebih. Semoga memberikan sedikit kelegaan kepada anda yang suka minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim.